Ini adalah cara bagaimana kita nak kupas pisang. Pisang ni pisang yang dah mengkal, kita panggil mengkal. So dia dah ready untuk buat kerepek. Pertama sekali kita potong ujung dia ni dan juga pangkal dia ni. Okey. Kemudian kita belah dia ikut garisan yang ada ni. So kita hiris dia sikit je lah untuk dapatkan dia punya alur je lah. Kemudian kita kopek dia dua-dua belah arah macam tu. So bila dah dapat macam tu, dia mudah buka lah. Sebab macam ni aku mudah kalau alirkan air bawah dia lah. Kalau alirkan macam so dia mudah terbuka. So jangan risaulah, air ni air telaga lah. So tak risaulah tampil sebab ni air telaga. Nampak. So bila dapat macam ni, inilah hasilnya. So nanti kita akan tiris dia untuk jadikan kerepek. Inilah pisang-pisang nangka yang kita akan buat kerepek nanti. Alright, kita tunggu. Keren ni. Nampak mahir lah. Kerepek hari ni. Pisang dari kebun, kerepek kan dia.